Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Welcome to the PHN Podcast episod 3 bersama dengan saya, Hidayah Siddiq. Okay, so macam biasa kita borak santai tapi sampai. Okay, di PHN kita bukan saja buat part tau, tapi kita juga bina kepakaran di sebalik setiap tooling yang mantap tu. Of course lah kita ada insan yang mantap juga kan. Dan insan itu bersama dengan kita pada hari ini. Bersama saya, individu yang banyak memainkan peranan penting di belakang tabir, iaitu saya perkenalkan Encik Muhammad Azizi bin Muhammad Nasir dari Department Tooling, Design and Development. Selamat datang. Hai, Assalamualaikum. Okey, so apa khabar Cik Azizi hari ini? Baik, Alhamdulillah ya. Sihat? Sihat. Dari line ke? Ya, tadi saya daripada line. Dah breakfast lah pagi tadi Alhamdulillah, breakfast tadi pukul 10.30. Alhamdulillah, terus naik atas terus Betul. kita on podcast. So saya ni Apa? teruja untuk join ni. Alhamdulillah. Ya, lagi-lagi episod 3 kan? Ya, betul. Okey. So Azizi, so mungkin ramai ada yang dah kenal awak, staff kita. Ada yang belum kenal lagi. Azizi boleh tak share nama penuh, asal mana dan sedikit education background lah? Boleh. Okey, Assalamualaikum semua. Nama saya Muhammad Azizi bin Muhammad Nasir. Saya berumur lingkungan 40-an lah. Oh, tak nak declare, tak nak disclose lah. Dalam pada situlah umur dia kan. Okey. Saya ni orang Perak dah. Arthur Coleman pun orang Perak juga. Yeah. Oh, bukan je IP. Azizi pun orang Perak juga. Ya, saya orang Perak, orang Ipoh. Ipoh, okey. Ipoh. Saya membesar dekat Ipoh daripada sekolah rendah sampailah saya habis belajar Politeknik Nkoma. Oh, ambil diploma Saya lah. ambil diploma Mechanical Engineering kat sana. Engineering lah. Ya, dah okay, ya. alright. So, lepas, kira memang daripada kecil sampai ke ni lah. Sampai habis belajar, duduk menetap kat sana. Betul. Saya ni, lahir, membesar, habis belajar dekat Ipoh, cuma bekerja je kat negeri-negeri lain. Oh, I see. So, dah masuk dia dah bagi tahu kerja-kerja. So, boleh share tak you punya pengalaman kerja, Azizi? Ya. Saya lepas habis belajar dulu, saya terus dipanggil kerja dekat Proton Shah Alam. Tahun 2004-2005 macam tu. Time tu tengah in wira wajar ke time tu? Ya. Proton Shah Alam dekat sini je. Dekat dengan plan kita sini, Station 1. Saya kerja situ tak lama, dalam 3 tahun. Sebelum saya pergi ke Western Digital Penang. Okay. Sebab masa tu tahulah kan, darah muda kan. Kita nak explore kan. Ya, betul. Daripada otomotif kita pergi ke bidang elektronik pula. Okay. Dekat Western Digital Penang tu saya agak lama lah. Saya bekerja kat sana dalam 7 tahun. Okay. Lepas tu berkahwin apa semua. Kahwin dengan anak mami ke? Tak. Tak, bukan. Kahwin dengan orang Skincan. Jauh. Okay. Lepas tu saya tahun 2012 saya start join PHN lah. Di bahagian tooling. Dulu kita panggil tooling engineering. Sekarang kita panggil tooling design and development department. Okay. Daripada 2012 tu sampai sekarang lah. Sampai 2026 lah, so dah lebih kurang 14 tahun dah lah berkhidmat di PHN. Betul dah ya, betul. I Lebih kurang 14 tahun. Okay, so boleh tak cerita nak tahu cabaran terbesar apa yang rasa macam challenge sewaktu bekerja dalam bidang tooling ni lah. Okey. Untuk cabaran tu sebenarnya saya tak menerima big impact cabaran tiba-tiba lah kan. Sebab macam yang saya cerita tadi, sebelum ni saya pernah kerja dekat Proton. Dalam bidang yang sama juga, dalam bidang tooling. Lepas tu saya masuk ke PHN ni, maknanya saya dah pernah ada experience lah bahagian tooling ni. So bila saya masuk sini, saya cuma nak adapt dengan kawan-kawan dan environment je lah. Dan environment kat PHN ni okey kan. Dan best lah kalau kita tengok kan. Jadi saya tak ada masalah bahagian tu. Okey. Right. So apa yang buatkan Cik Azizi terus setia dan berkhidmat lama di PHN? Kenapa? Ni dia. Ada rahsia ke? Ya. Ada PHN ni rahsia rata-rata dia, saya pun dah tanya dah. Kawan-kawan saya kat shop floor semua kan. Kenapa lama kerja sini? Ada kita sampai pencen. Ya, betul. 30 ramai. tahun pun ada. Ya, 20 betul. tahun biasa, 14 tahun tu biasa.
Kebanyakan jawapan termasuk saya juga adalah kerana environment kerja kat PHN ni. Environment kerja kat PHN ni dia satu environment yang harmoni lah pada saya. Ini pada pandangan saya harmoni dan staff-staff PHN ni kita saling apa orang kata tu? Support each other. Backup, sama-sama kerja lah. Kita tak ditinggalkan lah kat sini. Dayah. Mana kata kalau kita ada task ataupun kita ada masalah, kita akan straight. I see. Ditolong oleh kawan-kawan yang lain. Bos-bos very supportive Betul. Okey, itu rahsia kejayaan. Bukan rahsia kejayaan. Rahsia stay lama di PHN Rahsia dia. Okey, so Azizi, 14 tahun kan. Of course lah ada ups and downs. So boleh tak share momen yang paling ingat sekali lah sepanjang bekerja di PHN ni? Okey, paling ingat sekali maknanya momen yang saya rasa manis ke macam ni? Ya, betul. Manis, paling sweet. Kalau manis tu banyak tapi kita shortlist kan yang antara yang paling manis saya pernah lah diberi apa? Memenangi. Susah nak keluar perkataan tu. Memenangi ICC kategori best presenter lah. Congratulations. Tahun 2021. Wow, congratulations. Yang membuatkan dia lebih manis tu, masa tu saya punya team ni daripada tooling engineering ni, kami first time kami masuk. First time masuk ICC dan team kami mendapat nombor 3 keseluruhan. Dan masa tu juga saya dapat best presenter. Yang tu memang manis lah sebab yang dia punya judges semua dahsyat, CEO daripada mana-mana, Pos Malaysia apa semua kan. Dan saya mendapat nombor best presenter tu, itu kenangan yang manis lah bagi saya. Betul. So bila nak buat comeback balik? Dalam anytime, dalam masa terdekat pun saya tak ada masalah. So kena masuk lah, task lah sebab kita kan banyak apa kita punya competition kan. Betul. Okay, so kita ni tadi dah serius-serius kan, kita nak santai-santai sikit lah Boleh tahu tak hobi Azizi di waktu lapang? Hobi saya ni daripada kecil, hobi saya satu je yang saya kerap buat lah, memancing. Memancing. I see. Kebetulan bila saya masuk PHN, ramai staff-staff kita yang orang panggil kaki pancing lah. Ramai geng Ramai geng. Dan baru-baru ni PHN ada buat satu club. Baru tubuh lah, club. Official lah ni. Official. Official. Apa tu? Club Joran PHN. Club Joran. Kita ucapkan terima kasih lah pada kita punya CEO. Kerana telah menubuhkan club tu. So siapa kaki pancing jangan lupa follow. Bukan follow Join group WhatsApp Club Joran. CEO kita pun ada dalam group tu. Bila next pancing? Next trip kita adalah bulan 6 nanti. Kita akan buat kat Kelong Paradise. Kita ada 24 peserta. I see. Okay, so Azizi, apa you punya harapan untuk PHN? Okay, kalau cakap pasal harapan ni, harapan saya cuma satu lah, yang utama. Banyak lain lah kan. Yang utama dia, saya nak menyeru lah kepada semua staff-staff PHN, kawan-kawan saya, bos-bos. Sebenarnya kat sini bos pun kawan kita juga. Kan? Kita kerja bersama kat sini. Jadi kita maintainkanlah kita punya semangat teamwork tu. Bersatu. One team. One team. Kebetulan saya daripada group project untuk tooling. Jadi saya involve daripada start setiap business kita ataupun setiap projek kita masuk sampailah delivery SCM. Mana kat tengah-tengah tu ada fabrication, ada stamping, ada assembly apa semua kan. Saya go through semua tu. Jadi saya nampaklah kita punya semangat one team ni kat PHN ni memang dahsyat lah Dayah. Kuat lah Ya. Alhamdulillah. Setiap projek, setiap masalah kita akan turun bersama apa semua kan. Saya harap benda tu kita dapat kekalkan untuk kita sama-sama dan untuk kita sama-sama bekerja kat sini dengan environment yang baik macam tu dan untuk kita punya future lah. I see. Okay. So, apa kata-kata akhir Azizi? Untuk akhir sekali, saya nak mengucapkan terima kasih lah kepada Culture and Talent Management Team ataupun Department kerana membuat satu podcast macam ni lah. Ini benda baru kat PHN. Yes, betul, benda baru. Ini benda baru. Saya appreciate benda ni. Maknanya sebelum-sebelum ni, tak ada.
Yes, kita Jadi, ada platform ni lah sekarang kita ada platform podcast. yang macam ni. Kita nampak pembaruan macam ni adalah pembaruan positif Dayah. Okey, insyaAllah kita akan usaha lagi. Akan banyak lagi episod podcast kita. So, terima kasih kita ucapkan kepada Encik Azizi Sama-sama. atas perkongsian yang sangat bermakna dan of course akan memberi inspirasi kepada, hopefully kepada semua pekerja PHN. Okey, saya nak share satu quote. Setiap usaha kecil hari ini adalah batu loncatan untuk kejayaan besar esok. Okey, so saya Hidayah Siddiq. Jumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Assalamualaikum dan terima kasih semua. Bye. Bye.